Motor baru. Ha? Motor baru. Taklah, motor lama. Tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Sama baju eh? Oh. Standby baju hujan lah. Mana bila-bila masa boleh hujan. Ha? Tapi cuaca jadi sedap ni. Ya. Hello guys, Assalamualaikum semua, apa khabar? So, kita sekarang dekat Tapah sebab kita nak ke Cameron Highland lah. So, kita akan ikut Simpang Pulai. So, sampai Cameron Highland, kita makan-makan jap, lepas tu kita turun ikut Sungai Koyan lah. So, banyak juga video yang korak tadi masa Arena Arawang ke Tapah. So, itulah. So, kat sini kita nak isi minyak dulu bagi penuh. So, kita boleh layan corner lah dekat Simpang Pulai tanpa was-was. Member semua full tank dah empty. Saya mungkin isi RM10 kot kat sini. Kalau ikutkan boleh je sampai. Ha. Boleh ke sana dah? Ha. Boleh deh. Ha? Ya. Ya. So, first time ni jadi marshal untuk diorang. Aduh, biasa kita follower je. Kali ni jadi marshal kat depan. So, tak tahu lah speed macam mana. Diorang lah jenis laju ke, jenis slow ke. Saya jenis santai je. So, tak apalah. Go through je lah. Okay, so, kita pun dah masuk highway. Nak menuju ke exit Simpang Pulai lah. So, tahu dah 200. Tapi kat depan ni jam ni. Jam ke tak jam? Tengok kereta clear je. Betul lah jam ni nak kena slow down dulu. Tak apalah, janji layan lah, dapat 200 tadi. So, time jam ni kita jangan laju sangat. Kita kena alert lah ada kereta yang tukar-tukar lorong kan. So, kelajuan kita biasa ikut kelajuan kereta. Mungkin lebih 10 ke 20 km sejam lah. Okay, so kita pun dah dekat tol Simpang Pulai. So, tengok belakang abang Kai ada. So, mungkin kita tak tercicir lah kot. So, kita tunggu sini sampai semua ada, baru kita gerak. Okay, so kita pun dah dekat traffic light. Traffic light ni kanan ke Simpang Pulai lah. Tak lepas ni lori ni. So, bagi yang lain lepas dulu, baru kita maju ke depan. Dah ada kan? Kanan. Alhamdulillah semua dah ada. Okey, terima kasih yang bagi laluan. Weh, beratnya motor ni. Aduh. Okay guys, finally. Uish, motong. Tak apalah, kita noob je ni. Layan santai. Asal dia slow. Aduh, baru nak layan tengok dia main corner. Tak apalah, kita santai je lah.
So ni first time juga saya lalu jalan ikut Simbah Pulai guna motor. Selama ni saya ikut tapah je. Sungai Koyan dah pernah, Gua Musang pun dah pernah. So ni kali first time lah kita ikut Simbah Pulai. So dulu dengan kereta okey je, jalan pun cantik. Tapi sekarang nampak jalan kurang cantik sikit lah, ada pasir-pasir kan. So ni corner pertama okey. Tapi motor naked ni berat lah guys. Tak macam sport bike dia, macam CBR sedap lain corner. Yang ni okey lah, buat geli-geli okey kot. Yang lain semua lebih 120 atau 30 kan. Kita tak apalah, main 90 110 je lah. Best juga lah yang corner kat sini. Tapi corner tak apa tajam. Oh ni tajam-tajam. Baru cakap tadi. Aduh. Oi, kereta depan ni Saga. The best handling. Ada corner tajam oh. Ya. Wah, boleh. Dia tips dia kena slowkan lah kalau apa tak nanti overshoot. Hai, lori pula. Lepas ke tak ni? Lepas ke tak? Okey, lepas. Ya. Tapi saya rasa saya tak laju ni. Slow je ni. Kita santai kan. Tapi kalau dah bawa motor CC besar ni, kadang boleh lupa diri. So far Z900 ni okey lah. Alhamdulillah lah saya tak salah beli. Sebab ni first bike saya guys. Memang betul lah kenalah dengan minat. Itulah. So sebenarnya saya mengidam beli motor ni dah dekat 7 tahun lah. 7 ke 8 tahun. Sejak dia launch tahun 2017 tu, yang colour biru tu. So itulah 7 tahun juga kumpul impian. Akhirnya Alhamdulillah lah, Allah bagi kesempatan, Allah beri juga rezeki untuk memiliki motor idaman saya. Alhamdulillah. So harap sepanjang saya memiliki motor ni, saya dapatlah ride dengan selamat dan seronok. Yang pastinya macam tu. Okay guys, layan dulu. Hui, corner tajam ni. Apa, kena lutut. Aush. Dah tak pakai safety pack. Aduh. So setakat ni kita lagi dalam 15 ke 20 minit lah untuk sampai ke Cameron Highland. So mabuk juga guys kalau layan corner macam ni je memanjang. So kita agresif sangat lah. Kita je sedang-sedang je. Sebab ada yang follow kita, ada paling kecil 250cc lah. Tapi so far okey je, boleh follow. So far jalan kat sini cantik je. Nak kata smooth sangat pun tak juga, nak kata teruk sangat pun tak jugalah. So itulah, ada gegar, ada macam bumpy. Tapi so far lubang yang teruk tu tak ada lah. Cuma tapak-tapak jalan kan. So acceptable lah. Kira lulus lah ikut Simbah Pulai ni kalau compare dengan tapah. Okey kot. Rasa macam sagat. Mungkin tak kot. Corner taklah tajam sangat tadi. Best layan corner kat sini. Sumpah best. Cuma saya tak profesional sangat kan. So kita kena berhati-hati dan slow lah. Kena jaga-jaga. Macam tadi kereta main potong je kan. So kita kena alert lah benda tu.
Okay guys, so kita layan lah dekat Simpang Pulai ni. So mungkin tak banyak cakap kot. Kalau banyak cakap ni tak fokus guys. Ui. Aduh. Si baik slow. Fokus. Boleh pula nak overshoot tadi. So guys, itulah kalau macam cara kita overshoot tadi kan, kita kena lepas throttle je. Lepas throttle, lepas tu badan kita turun je. So insyaAllah okey lah. Tapi traction control pun bantu juga, sebab supaya kita tak terkejut kan. So dia pun akan detect lah cornering yang tak berapa cantik. Dia akan assist lah, kiranya assist untuk corner lah. Lagipun motor sekarang dah canggih dah, tak macam dulu. Banyak safety features lah, macam ABS, lepas tu traction control level, lepas tu wheelie control, banyak lah. Kira motor ni dah ada yang membantu lah untuk kita riding. Cuma dia tak secanggih macam kereta lah. Kalau kereta ada ada airbag. Kalau motor ni pandai lah. Mana ada motor 5 star NCAP safety rating kan. So semua depends on skill, on rider skill lah kiranya. Macam tu. Tapi sejak saya bawa motor ni guys, memang lain macam lah feel dia macam saya first time bawa kereta masa tu, long distance. Memang nak kata feeling tu datang kembali lah. Kalau macam sekarang kita beli kereta mahal-mahal pun nak tak nak kena hadap jam kan. So kita tak rasa fun to drive tu. Mana-mana pergi jauh sikit dah jam, even weekday guys. Tapi kalau motor ni cuma tu je lah, safety je lah kita kena kompromi. Nak tak nak kita kena jaga-jaga lah. Dan kita berdoa lah sebelum kita memulakan perjalanan. Gitu. So tu je lah kot guys. Banyak-banyak cakap pun nanti kering tekak ni. Air pun lupa nak bawa guys. So harap-harap korang enjoy lah tengok video ni. Okay guys, see you later.
hujan. Oh. Dah tekan tak boleh? Kau dia tarik bawah sikit. Oh, betul lah. Betul lah. Abang late dah tu. Saya tak tahu jalan. Tak tahu jalan. Pusing balik. Oh, pusing balik dekat roundabout So, kita dah IT dah, makan petang dan dinner sekali. So ni dekat Centrum lah, Centrum Cameron Highland. So kita nampak lah McD kat depan tu. So kita sekarang nak gerak ke stesen minyak Petronas. So korang boleh tengok lah betapa sesatnya Cameron Highland ni guys. Tapi kita naik motor tak ada hal lah, rendah je. Okay guys, layan. Alhamdulillah dah sampai pun Petronas guys. Naik motor sekejap je, redah jam pun tak sampai 5 minit. Kalau naik kereta mau 1 jam tadi nak turun. Ok guys, isi minyak dulu. Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita daripada Cameron Highland ke Pahang ke Rauk Pahang. Kita ambil jalan Sungai Koyan. Video korap guys. Aduh. Aduh. Padahal momen tu lah paling best turun. Semanalah dia tak record kamera ni. Tapi tak apa guys, luncur tetap luncur guys. So kita dekat Lebuh Raya CSR. Daripada Rauk menghala ke Bentong. So kita akan stop dekat Lebuh Raya LPT. Dekat Plaza Tol Bentong tu ada BHP lah. So kita punya next stop.
So apa pun guys, kita layan dulu. So memandangkan dah malam ni, kita layan santai je lah guys. Saya tak pernah ride malam guys, ni first time guys. Aduh, harap-harap perjalanan kita berjalan dengan lancar. Baca doa kenderaan pun dah tadi. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi jalan ni cantik pula kan, tak macam tadi. Tengoklah berapa mampu yang kita bawa, asalkan dalam zon selamat. Okay guys, layan guys.
Alhamdulillah kita dah sampai dekat Bentong. So panjang highway tadi yang kita lalu dalam 31 km lah sebelum sampai ke roundabout ni. Nampak gaya jam ni. Tapi tak tahu guys jam sebab apa. Nak kata construction tak juga. Tapi jamnya sikit je yang colour merah ni. Kata accident tak juga. Tak apalah guys, kita tengok apa yang ada kat depan. Alamak, baru keluar polis alert kat situ. Roadblock guys, roadblock. Aduh. Sorry geng, kita baru tahu kat depan ni ada roadblock. Tu ada motor cabut tu. Tapi kita clean kot. Clean kan. Kata lesen hidup, rotek hidup. Boleh lah, redah lah. Kita baik kot. Okay guys, kiranya checkpoint ke Tol Bentong gone wrong lah. Inilah checkpoint je, roadblock polis terus. Assalamualaikum. Tak lesen. Alhamdulillah clean. Saya memang kalau bawa kenderaan memang kena pastikan semua clean lah. Sebab kita nak jimat guys. Tak nak lah pasal-pasal kena ratus-ratus tu. Susah sekarang cari duit ni. Okey, kita tunggu member kita yang lain. So ni kita pun nak balik lah guys. Sebenarnya video dekat LPT tadi pun korak juga guys. Aduh. Macam-macam lah kamera ni buat hal. Aduh, tak apalah. Janji adalah momen yang kita record untuk kali ni. So ni sekarang kita dekat Bukit Ampang. Masing-masing nak balik lah. Lagipun dah pukul 12.30 lebih kan. So far trip ke Cameron Highland memang sangat-sangat okey, sangat-sangat best. Dan yang paling penting kita selamat sampai ke destinasi. Sekarang pun dah hujan. Sejuk guys. Musim hujan sekarang kan. So kalau musim hujan, kalau bawa big bike tu kena hati-hati sikit lah. Sebab traction dia limited. Makin lebat hujan ni guys. Aduh, tolonglah jangan lebat sangat. Sejuk ni. Kita dah betul dah memang standby baju hujan daripada start kita pergi tu. Memang tak menyesal guys. Cuma tu je lah, kita tak ada safety pack kan. So kena lebih hati-hatilah. Tapi baju hujan ni memang sangat membantu lah. Supaya tak kena basah. Dan lagi satu, baju ni pun ada windbreaker lah. So dua fungsi lah dalam satu. Ngantuk ni, alamak, langgar merah. Oh dah hijau, dah hijau. Aduh, berlaku tengah-tengah malam macam ni.
Tapi okey lah, kat jalan macam ni banyak speed bump kan. So orang tak suka-suka nak bawa laju. Kalau tak ada speed bump ni best tu kalau laju ni, sebab jalan straight je. Ha? Tu map. Hai. Ni dah. Depan. Saya lead lagi. Ha. So nak balik pun kita lead lagi. Tak apalah kot. Tapi balik ni memang tak boleh slow ni. Memang kena sampai rumah cepat ni. Dah letih sangat guys. So tak apalah. Mungkin yelah sebab abang tadi pun tinggal dekat tempat yang lebih kurang sama dengan saya. Shah Alam. So ni kita dekat Kesas, menghala ke Pelabuhan Klang, Port Klang dan juga Pulau Indah lah. So jalan basah, so kita tak boleh speeding sangat lah. Speeding boleh tapi jalan lurus okey lah. Kalau dah corner tu kita jangan speeding sangat lah, nanti tayar boleh slip. Sebab motor ni kalau corner tajam, time licin, dia akan jadi wobble lah. Dia akan jadi macam hilang kawalan sikit kanan kiri. So saya risau lah part yang tu. So kalau macam jalan lurus okey je nak speeding, tapi jaga-jaga lah dengan accelerator kan, sebab torque dia kuat. So itulah. Tapi hari ni memang best guys. Daripada ride, kita start ride pukul 8, sekarang pukul 12.30 malam guys. Bayangkan 8 pagi riding, 12.30 malam pun masih ride lagi guys. Memang kental lah. Tapi puas hati lah, puas hati. Puas hati sebab yelah ride dengan geng kan. Masa geng pun semua sporting, alhamdulillah lah. Lagipun first time jumpa dengan diorang. So like macam best lah. Macam next time kita akan ride lagi lah lepas ni. Okay guys, so ni pun dah nak sampai rumah Bandar Puteri. So jalan biasa lah. Kalau speeding ni memang best guys, tapi jalan je melantun-lantun, tak rata. Aduh, highway kot, maintenance tak okey sangat kat sini. Mungkin sebab banyak lori kot. Habis sini kalau speeding memang best guys, sebab dia jalan lurus je. Cuma kawasan ni dah banyak lah berlaku kemalangan. So nak kita jangan terlalu laju sangat. Sebab tengok lah guys, jalan dia macam ni, mendak-mendak. Dia tak ada lubang guys, cuma dia tak rata kan. So tu je lah kot. Untuk video kali ni. Assalamualaikum.